Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sharifah Marwah binti Said Fahmi Afendi selaku kru TVPSS Az-Zarnuji SMK Putrajaya Presin 92. Pada pagi yang mulia ini, sekolah kami telah mengadakan majlis sambutan Maulidul Rasul di Dewan Tun Abdul Razak SMK Putrajaya Presin 92 yang akan berlangsung dari jam 7.30 pagi sehingga 9.30 pagi. Aktiviti kami pada pagi ini dimulakan dengan bacaan surah Yasin, diikuti dengan persembahan selawat dan kasidah, ceramah Maulidul Rasul daripada Ustaz jemputan kita, Ustaz Aiman Syafiq bin Muhammad Zaini, serta kuis Maulidul Rasul untuk memupuk rasa rindu kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersama dengan saudara Aijas dan saudara Izul. Boleh saya tanya satu soalan? Kalau saudara dapat gambarkan Nabi Muhammad SAW dalam satu perkataan, apa perkataan? Saya gambarkan sebagai seorang idola. Sebab kita sebagai umat Islam ni boleh jadikan contoh dan tauladan dalam perjuangan Nabi Muhammad kepada agama Islam. Baik, terima kasih saudara. Kini saya bersama dengan Daniel Ryan. Boleh tak saya nak tanya satu soalan? Boleh? Kita sebagai seorang pelajar, bagaimanakah cara kita menunjukkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okey, sebagai seorang pelajar, kita sepatutnya dekat sekolah mengadakan macam tadilah sambutan Maulidul Rasul. Dan selain itu juga kita pun boleh juga buat aktiviti-aktiviti macam berkasidah dalam kelas ramai-ramai. Dan juga kita pun boleh bercerita kisah Nabi dekat rakan-rakan sekelas. Supaya rakan-rakan sekelas ni lebih tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Itu saja. Okey, boleh tak bagi satu pesanan untuk kawan-kawan kita dekat luar sana? Okey, untuk anda yang di luar sana, boleh mewujudkan satu majlis ilmu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, seperti Maulid Nabi, berkasidah. Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, selesai sudah program kita pada pagi ini. Sekian daripada saya, Sharifah Marwah binti Said Fahmi Afendi selaku kru TVPSS Az-Zarnuji SMK Putrajaya Presin 92. Berjumpa lagi kita di video akan datang. Bye-bye.